Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhai. So, hari Sabtu minggu lepas, saya dengan kawan-kawan saya pergi ke Pavilion Bukit Jalil. Apparently ada event yang Monster buat 1 bulan straight. Memang menarik. Nama event itu adalah Kemeriahan Bersama Bobo Boy. Sejujurnya, saya memang tak larat nak pergi. Especially dalam bulan puasa ni kan. Memang letih. Tapi bila saya tahu pack baru United Heroes Monster Galaxy Card akan dijual di situ, saya pun terus join kawan-kawan saya yang rajin keluar bila cuti. Wah, banyaknya benda yang berlaku. Uish, kenapa ada line penuh beratur tu? Diorang tengah beli pack baru United Heroes juga ke? Kalau ramai sangat macam ni, kita pergi jalan-jalan dulu. Uish, dah teroka satu mall ni pun line masih penuh. Macam mana nak beli kad ni? Jom tengok dekat sekeliling event ni apa yang ada. Okey, patutlah ramai. Rupanya ada Monster Galaxy Card Tournament setiap Sabtu dan Ahad. Lepas tu kita boleh nampak SM Encik Syafiq Mansur, bos kita, tengah host event Monster kali ni. Sayangnya saya tak berani sangat nak tegur dia masa tu sebab tak nak ganggu dia kerja. Rasanya tak sempat nak beli kad United Heroes ni. Maybe lain kali je lah beli. 4 to 6 days later. Uish, serius lah Cik Syafiq bagi? Oi, terima kasih banyak Cik Syafiq. Nak buka ni. Alah. Uish. Okey, untuk hadiah yang pertama, kita dapat kad deck holder design Mecha Mato. Rasanya dekat dalam dia ada apa ya? Oh, kita dapat special print kad sokongan Mecha Bot. Hadiah kedua pula kita dapat kad deck holder design Ochobot. Mari kita lihat. Oh, kita dapat special print kad sokongan Ochobot. Kemudian untuk hadiah ketiga kita dapat starter deck Genta Monster Galaxy Card daripada SM sendiri. Cantik juga design kotak dia. Mari kita lihat kad apa yang bakal kita dapat. Oh, kita dapat arena mat yang besar untuk bertarung dengan pemain kad yang lain. Memang kemas design dia. Uish, banyak juga kad starter pack ni. Okey, untuk kad pertama kita dapat kad Osom Elemen Api. Kad yang seterusnya, kita dapat kad Osom Elemen Daun. Dan akhirnya, kita dapat kad Osom Elemen Air. Untuk kad yang seterusnya, kita dapat kad sokongan Pipi Zola dan Papa Zola. Next card, kita dapat kad sokongan Maharaja Ramos Final Form. Kad yang seterusnya, kita dapat kad sokongan Pro. Next card, kita dapat kad sokongan Ochobot. Lepas kad ini, kita dapat kad sokongan Mecha Bot. Next card, kita dapat kad sokongan Ochobot lagi, cuma efek dan visual dia berbeza. Kad yang seterusnya, kita dapat kad Grade B Gopal. Next, kita dapat kad Grade B Bobo Boy Genta. Gaya juga design dia. Kad seterusnya, kita dapat kad Grade C Kuali. Next, kita dapat kad Grade B Adudu. Seterusnya, kita dapat kad Grade B Feng. Kad yang seterusnya, kita dapat kad Grade B Rosaksa. Allah, terjatuh. Untuk kad yang seterusnya, kita dapat kad Grade C Tarian Gopal Bot. Kemudian, kita dapat kad Grade B Bobo Boy Gempa. Kemas design dia. Next card, kita dapat kad Grade B Bobo Boy Halilintar. Kad yang seterusnya, kita dapat kad Grade C Bobo Boy Bot. Next, kita dapat kad Grade C Kuali Bot. Untuk kad yang seterusnya, kita dapat kad Grade B Ying. Next card, kita dapat kad Grade B Yaya. Seterusnya, kita dapat kad Grade B Alpha Tumblesaw. Next card, kita dapat kad Grade B Mask Mara. Kemudian, kita dapat kad Grade B Mask Mana. Next, kita dapat kad Grade B Mask Chachix. Kad yang seterusnya,
kita dapat lagi kad grade B Adudu. Cuma efek dan visual dia berbeza. Next, kita dapat kad grade C Mara. Seterusnya, kita dapat kad B Mekamato sendiri. Next, finally, kita dapat special card grade S Mecha Genta. Gempak juga design dia. Kad yang seterusnya, kita dapat lagi kad grade A Mecha Genta. Cuma efek dan visual card efek ni berbeza. Kemudian, untuk kad yang seterusnya, kita dapat special card grade A Ijojo. Ini main villain musim 2. And finally, kita dapat special card grade A Rosaksa final form. Nice. Terima kasih banyak sangat Encik Syafiq kerana bagi hadiah ni. Encik Syafiq ni memang terbaik. Moga dimurahkan rezeki.